Morning. Hai, Nya. Morning. Hai, sis. Hai, Nya. So, okay, apa khabar? Sehat ya? Apa khabar? Sehat ya? Saya buatkan telefon tertolak untuk kawasan Bala lah. For the past 20 over years, but yang tu perlu dibuat. But yang ni yang nak boleh prevent bencana lah, kan? Banjir. This is more important. Tambah pula tadi YB kata ada stesen minyak di situ. Imagine pihak JPS dengan kerjasama agensi-agensi daerah dapat sama-sama lah untuk buat satu survey yang lebih komprehensif, khususnya nak avoid the coastal action tu, angin ombak tu, dan juga pedalaman di sekitar muara di antara Sungai Batu dengan Sungai Beruas itu. Seperti mana yang Datuk Ngeh ada sebut tadi, yang pasal upstream, pasal perumahan itu, mungkin perlukan kerjasama juga daripada pejabat daerah. Itu mungkin YB Wong boleh bangkitkan melalui persidangan DUN dan juga dibawa ke perhatian DO dan juga MB. Saya tak nak ada orang kata excuses. Kalau sebut rakyat tanya je, you all jawab tak ada peruntukan. Tak ada peruntukan. Walhal kerajaan setiap tahun ada bagi peruntukan, baik negeri, baik persekutuan. Tambah pula dalam di bawah rancangan RMK 13 ni, kita dah memperuntukkan kan yang spesifik untuk isu tebatan banjir dan sebagainya. So gunakan sebaik-baiknya, apatah lagi di kawasan negeri kita sendiri. So saya ada tanggungjawab untuk membantu untuk menyelesaikan khususnya di kawasan-kawasan yang sering dilanda banjir itu. Pernah tak dibawa ke pengetahuan dan perhatian tuan? Tapi saya rasa saya bangkitkan ni hasil feedback daripada para nelayan ni, di mana tuan boleh ambil sebagai pertimbangan. Satu, enjin yang dicadangkan, spesifikasi enjin tu nak downgrade itu, pada hemat mereka, kebanyakan bot-bot yang ada ni bot lama. Bot yang berat, sebab lama kan, so dia dah berat, kayu dia dah berat. So kalau dia tukar ke enjin yang kuasa kuda yang lebih kecil ikut spesifikasi, dia tak mampu, kapal tu tak mampu beroperasi. Kedua, kalau dia maintain ikut spesifikasi yang ditentukan, dia upgrade sedikit sekalipun, dan you masukkan dia ke laut dalam kategori C pun tak mampu, sebab dia risau kapal tu kapal lama. Kalau dia masuk ke yang lebih dalam, dia ada isu keselamatan di situ, yang akhirnya yang rugi semua ni termasuk rakyat sekali lah. Kalau dia orang tak pergi turun ke laut, kita pun tak ada ikan naik harga. Nah, ini ada chain effect dia. Saya harap Jabatan Perikanan boleh lihatlah bagaimana boleh bantu meringankan ataupun orang kata take into consideration other factors as well. Okay. Okay, semua ada berwas kan? Where? Because the wave is from outside. Tak apa, you buat and then you pass it to me.